Cik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Berdasar saat atas banduan yang meninggal akibat menelan. Boleh tengok. Mungkin file Mona Fendi ada sini. Tadi bilik tayangan kena sebab. Saya rodan awak. Nak rodan. Nak kena. Ruang menanti hukuman mati. Ni pameran bilik kartun ni. Tolong. Oh, rasa macam gelap dunia duduk sini. Tu cahaya lampu ada. Belum dia kena 10 tahun. Kalau 10 tahun aku rasa kau dah gila semua ni. Untuk bagi pesanan kepada kawan-kawan saya kat luar sana. So, maafi. Please menyesal sebelum terlambat. Cikgu cendol Melaka tak makan. Tak ni macam cikgu cendol apa ni? Assalamualaikum. Hari ini saya rasa sangat-sangat teruja dan gembira. Kita sekarang ni berada di Muzium Penjara di Melaka. So pada kali ini kami sekeluarga sebagai ZMPTV. Ya, apa? Mana orang-orang Melaka? Say hi sikit, komen sikit. So guys, jom let's check it out. Mula-mula kita kena daftar masuk dulu, iaitu beli tiket. Jom kita pergi beli tiket dulu. Apa? Untuk animal ke ni? Masuk kali ni. Ya, bukan animal lah. Jauh juga jalan. Patut kita parking sini. Dilarang. Dilarang parking. Alright. Untuk trik kali ni saya suka buat video ni sebagai untuk bagi pesanan kepada kawan-kawan saya kat luar sana. Yang tempat kita nak pergi ni penuh dengan kesesalan dan juga kemaafan. So kepada Mak Apik, Pik mu kena tengok video ni. Sebab video ni khas untuk mung, sebab mung banyak buat kesalahan di atas muka bumi ni, Pik. So Mak Apik, please menyesal sebelum terlambat. Okay. Alright. Masuk. Tiket bayar sini, Pak? Tiket bayar sini? Oh, percuma? Oh. Terima kasih. Jom. So, geng. Masuk adalah percuma. Saya ingat kena bayar tiket. So, terima kasih Muzium Penjara Melaka kerana bagi peluang kami untuk melawat Melaka. Oh. Ni kat mana dulu? Kau ni? Alright, jom. Oh, dek, rotan. Lama dah dia nak cari rotan ni. Sebab ada susah nak mandi kan? Ha. Nak sebab ada susah nak mandi, nak rotan. Nah. Nah, cepat. Berapa ringgit 10 hia. Jom. Ni apa ni? Mesin. Oh ni tahun 50 lagi mesin pencetak ni. Tengok ni gari tahun dulu pada zaman kaki dan juga tangan. So Mak Apik ingat ni mesin typewriter. Assalamualaikum cik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lah ingat kau ke? Assalamualaikum. Bandai. Surat ke apa je kita baca? Ni warang tangkap. Saya nak hantar suami saya. Ya. Tak ada lewat jalan. Kamera lama. Dia. Let's go. Next part. Tripod. Pasal tripod. Ya kau? Jom. Boleh masuk ke? Boleh? Oh, ni jom. Dah, ni bukan ni meh. Mari. Tolong.
Jalan. Naik file kawan. Oh, rekod Joanna. Ni. So, ni. Section seterusnya kita nak tengok perisai zaman dulu tahun 1960. Ni kayu cota. Ni topi tu. Topi zaman dulu. Topi tahun 60-an. Ni gad kaki. Gas pemedih mata, bom. Amin non. Jom. Seterusnya, jom. Kita pergi. Oh, ni kalau keluarga main melawat, kita akan duduk kat sini lah. Ni, sini. So, ni lah. Apabila kita main melawat keluarga terdekat kita, macam mak api. Ni apa ni? Percubaan menyelundup. Ni, tengok ni. Dia boleh selundup barang. Kenapa? Bedah siasat atas banduan yang meninggal akibat menelan. Oh, ni lah. Ianya dia buat apa? Nak selundup masuk barang-barang terlari dalam penjara. Dia buat masuk telai dari perut. So, ada orang meninggal. Ni apa ni? Oh, benda larangan. Benda-benda tajam ni untuk boleh lah, boleh ni kalau dia tajam ni boleh tikai orang. Meceh apa semua. Plastik sim tadi? Bukan tu, dah ada. Jom. Boleh. So ni adalah oh, ni mesin kamera zaman dulu ni. Atas inisiatif yang berbahagia Datuk Seri Haji Zulkifli bin Omar, Ketua Pengarah Penjara Malaysia. Alright, jom kita tengok sikit ada apa belakang ni. Ui, besar tu. Mari tengok, jom. Nak ambil gambar pasport sini ya. Okey awak, kalau nak tahu zaman dulu ni adalah kalau kita nak buat pasport kita kena ambil gambar kat sini lah. Tengok lighting dia. Mesin kamera. Okay, jom kita pergi. Alright. Selesai session tersebut, kita pergi ke next session. Tukar saya main tempat gini. Awak. Oh, ni ke apa ni? Kolam. Pilih air yang digunakan di penjara. Ni ke? Oh, ni lah tempat banduan mandi ni. Kolam. Oh, ni adalah kelas menjahit. Apabila kita boleh tengok ni mesin jahit tahun 1960. Ni kita boleh tengok antara produk-produk banduan, jahitan pakaian banduan. Rare ni awak. Striker tahun 1960. Striker lama dulu yang letak arang tu. Ni mesin print baju zaman dulu. Alright, jom. Next part. Batu-batu asal digunakan membuat penjara Bandar Hilir Melaka. Oh, ni batu asal dia ni. Ori punya. Oh, rare ni lampu pelita dulu. Lampu kerosin digunakan oleh anggota penjara semasa membuat rondaan sekitar penjara Blok Banduan tahun 1960. Oh, ni adalah tempat file-file lama. Ni boleh tengok. Mungkin file Mona Fendi ada sini kot. Bilik tayangan. Zaman penjajahan Jepun, hukuman tembak. Oh, sini ke hukuman tembak? Jom.
Daddy, no, Oh ni. Hotel. Tengok. Jom. Tadi bilik tayangan kena sebab. Kena sebab. So kita pergi blok A dulu lah. Jom. Kita pergi blok A. Blok A. Blok A dulu lah. Oh ni lah sel. Betul lah. Jom. Saya nak merasai macam mana pengalaman. Oh, rasa macam gelap dunia duduk sini. Tu lah cahaya lampu ada. So awak bayangkan selama 24 tahun, kalau kena 24 tahun, kalau kena seumur hidup, tak boleh bayangkan. Wish, karya Bandu. Ni blok sel yang lain. Ni karya kreatif arwah. Boleh tengok sini tu. The dot. Oh, kejut saya tengok gapo tu. Punya patung. Ni jaga ni. Weh, besi dia padu. Gelap. Ni tempat apa? Ini. Oh, jom kita tengok piala. Wah. Sini sejuk sikit. Ni tu gapo tali gantung ni? Mai. Ni tempat main bola sini mai. Mai dah. Tengok ni. Tan Sri Murad bin Ahmad, Bapa Sukan Jabatan. Oh, ni tempat-tempat pameran piala-piala pingat banduan yang sertai sukan. Kita tengok sini ni. Majalah sukan tahun dekat 80-an. Ni tu. Pasukan bola sepak kebangsaan tahun 1970 bergambar bersama maskot. Ni ada animal lah. Ni nampak ni. Tiger. Ni sesi bergambar tahun 19. Mesti ada Datuk Muqtada Hari. Muqtada Hari ni main bola. Naik ni. Okey ni tahun dulu ni dek. Nama Ali Bakar. Pencapaian mewakili negara sebanyak 80 kali di Pesta Bola Merdeka, Sukan SEA Olimpik Munich. Ui, bijak dia punya apa panggil? Tak ingat. Dia punya achievement. Ni piala-piala yang dimenangi oleh atlet sukan Jabatan Penjara Malaysia. Okey, Daddy. No touch it. Kan? No touch. Ni sukan tinju. No touch. Touch. So inilah Stadium Merdeka. Pada zaman dahulu Tan Sri Tun Abdul Razak yang laungkan Merdeka. Ya, betul. Stadium Merdeka. Kalau sejarah ini. Jom, let's go, okay. Kita pergi ke next section. Ni apa ni? Masuk. Gabian. Nak sembak ah? Yo. Ni apa ni? Ni. Kamera senjata you. Ni lah senjata zaman dulu. Main masalah ni rotan, pameran rotan Nama dah nak tengok. Ni rifle. Rifle dari Roblox. Ni walkie-talkie wah, mesin. Tengok walkie-talkie. Ni. Walkie-talkie. Don't touch it. Okay, Daddy, don't touch it. Dik, ni tali gantung lah. Tali gantung. Siapa yang susah mandi? Ni gari.
Dari zaman dulu. Mari tengok sini you. Dia punya besi memang besi padat. Maknanya ke penjara tu. Ni Mandi. akta-akta penjara. Ada naik Vespa lah, Dik. Tengok. Dari zaman dulu. Jom lah, meh. Ni rotan dia ni. Awak bayar ke kena kat punggung awak ni. Saya rotan awak. 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 Saya rotan awak. Nak rotan? Nak kena? Tu rotan. Hai, pusing balik. Oh. Habis dah kan? Habis. Boleh naik atas? Oh, atas tak naik lagi. Jom naik atas ya. Jom. So inilah tingkat tingkat 2. Kita tengok ni dulu lah. Pameran penjara dalam kenangan. Ni batu asal penjara Lipih, Pahang. Pahang bila lagi? Tahun lama tu. Ni pengangkutan utama kaki. Okay. Don't touch it. Sorry. So kita boleh tengok sini gambar-gambar rumah rehat ni. Oh rare. Uniform zaman dulu. Luar pendek Ni JT. Pusat Pemulihan Akhlak. Lawatan yang berbahagia Datuk Ibrahim Muhammad ke pusat. Oh. Rare kereta ni. Kas yang digunakan oleh pelarian Vietnam untuk menyimpan air dan susu. Ni apa ni? Shilling lama. Oh, wang kertas dan shilling kompas teropong lama. Ni Vietnam. Teropong lama. Ni kompas besar. Kompas zaman dulu. Apa ni? Geran tanah. Bekas banduan. Kalau kita baca sejarah zaman dulu, ada scene bot pelarian Vietnam diperiksa oleh anggota Marine. Di mana ni? Pulau Bidong. Nanti saya cuba Wikipedia. Nak tengok ni berlaku pada tahun bila. Pulau Bidong. Jom. Oh, ni lah uniform lama. Tongkat sakti. Ni tongkat sakti. Oh, ni pingat-pingat kebesaran ni. Bukan. Darjat. Pangkat. Ni betul pingat perkhidmatan, pingat ketua pengarah, pingat jasa penjara. Amirul, Ibnu, Syahid, Afiq Nasrullah. First time dapat pengalaman untuk melawat muzium penjara ni. Sangat-sangat teruja lah saya. Tengok. Ni gambar-gambar apa ni? Penjara zaman dulu. Bilik akhir. Ni bilik akhir. Pegawai di tengah dunia banduan. Penjara Pudu. Bertugas di penjara seperti time bomb. Mural lukisan dinding sel. Klinik dalam penjara Pudu. Ini adalah original gambar-gambar dulu pada tahun 1895 lagi. Pintu masuk ke blok banduan. Penjara Pudu. Mana Mama? Mama? Jom kita pergi ke section seterusnya. Ni atas. Ni atas. Bawah ni lah. Oh, ni sel juga ni. Kat bawah tu sel juga. Ni sel lain. Contoh bilik asingan. Oh, bilik asingan ni. Kalau ada banduan yang buat hal, dia kena kurun sini lah selama beberapa hari. Jom. Arwah ni dia tak minat lah. Mari kita pagi. Sel penempatan banduan.
Wish, Omen dia lukis masjid. Bye-bye, good night. Jom, saya baru balik daripada holiday, honeymoon. Jom. Jom. Situ tak gear-gear. Block D, jom kita pergi block D. Last one. No. Oh, situlah yang regen ni, bawah tu. Ni apa sini? Oh, ni pameran pakaian. Ruang menanti hukuman mati. Dawa pengikat jari tangan. Pameran bilik gantung. Hah? Ni pameran bilik gantung ni. Ya. Jom. Hukuman gantung Malaysia. Halo, baca apa? Hah? Baca apa? Nah, jomlah. Kita sudah diakhiri penghujung museum. Ada satu tempat kita tak pergi, iaitu tempat sekolah Henry Geni. Apa yang orang dapat? Hari-hari dah lumpuh. Tak dapat? Pentingnya beramal. Yang mati dah beramal ke? Oh, ada orang dalam ni. Baru 15 minit dah mental. Dah main dap, main jari. Dah bisikkan diri. Belum dia kena 10 tahun. Kalau 10 tahun aku rasa kau dah gila semua ni. So, itu adalah teater. Tak tahu apa. Jom. Sekolah Henry Geni kat tu. Ya, orang nak tu bil. Ya. Jom. Penghuni Juana ketika waktu malam, pasukan Pancaraga. Gambar pesalah Juana yang melakukan kerja-kerja pertanian. Bilik Dom Henry Geni. Tu apa ya? Trompet? Alright, Assalamualaikum. Tadi kita orang dah bawa awak jalan-jalan di area kawasan Museum Penjara kat Melaka. So overall sini memang patut dilawati. Memang tempat sangat menarik dan banyak-banyak info di penjara ni lah. Zaman-zaman dahulu pada tahun 1960-an sampailah sekarang. So geng, kita dah last section, last part dah ni. Itu dekat bahagian pameran sekolah Henry Geni. So kita nak mengakhiri dah episod lawatan Museum Penjara di Melaka. So yang mana berminat untuk pergi ke sini boleh bawa family dan juga kawan-kawan tengok sama-sama kehebatan Museum Penjara Melaka. So saya nak balik dulu. Bye bye. Tolong saya. Oh, bijak.